Hi guys, Assalamualaikum. Okay, welcome back to my YouTube channel Ifa Jamari. So hari ni Ifa nak buat konten kerja gila. Korang nak tahu tak kerja apa tu? Ifa nak pergi breakfast dekat Kedah. Wow. So korang bayangkan sekarang Ifa di Johor dan Ifa akan terbang ke Kedah. And sekarang Ifa berada di terminal bas sebab tengah tunggu bas lah. So Ifa akan naik bas pergi ke Kedah and breakfast di sana. Okay, so korang jangan lupa support Ifa punya konten ni. Okay, jangan lupa like, comment and subscribe mana yang belum subscribe. Okay, so jom kita tengok berjaya ke tak konten gila Ifa hari ini. Okay, so Ifa akan sambung konten ni pada esok pagi lah sebab dalam bas Ifa rasa macam tak nak kot buat konten sebab yelah orang nak tidur apa semua kan, takut bising. So kita jumpa esok pagi. Okay, bye. Okay, aku orang Johor, negeri paling tersohor. Kalau memang susah Johor, mahu mundur dari keluang kesegaman. Tak lupa batu pahat, kita semua tahu orang Johor hebat-hebat. Good morning. So sekarang Ifa tengah tunggu kalau Ifa sampai. And now Ifa dah kat bus stand. Bus stand tu tak tahulah. So tengah tunggu dia keseorangan. So kita akan pergi breakfast. Hi guys, so Ifa sekarang dah berada di Sungai Petani. And then sekarang Ifa tengah breakfast dekat. So Ifa nak tunjuk sikit pemandangan yang sangat cantik untuk guys. Right, 1, 2, 3. This is my breakfast. Ni panggil apa? Pengah. Lempeng. So ni bihun sup, kari ayam, teh panas. So sambil makan sambil menikmati view.